Okay, bismillah. Sedap ni masa buat. Masuk. Ya. Kita nak masak apa tu? Ni hari ni Mak Su nak masak ni makaroni. Oh. Nak masak untuk jamuan sekolah anak Mak Su. Sekarang kan ada musim jamuan raya kat sekolah-sekolah. Jadi Mak Su nak masak lah menu yang berasaskan makaroni. Nak tahu makaroni ni masak apa? Jemput tonton video Mak Su ni sampai habis. Okey, jom. Let's go. Hai. Assalamualaikum. Selamat datang ke YouTube channel Mak Sila Badrul. Okey, untuk hari ni Mak Sila nak kongsikan satu resipi. Menu ni sesuai lah kalau sahabat nak jadikan untuk jamuan hari raya di sekolah anak-anak ataupun nak buat menu rumah terbuka pun sangat sesuai lah. Okey, Mak Sila nak kongsikan resipi makaroni goreng kari daging spicy. Maksud Ilasta. Okey sahabat, jom kita start masak makaroni kari daging. Let's go! Okey sahabat, first kita didihkan air dengan sedikit garam. Okey, kita nak rebus makaroni. Pastikan air dah betul-betul mendidih ya. Okey sahabat, bila air dah mendidih, kita masukkan makaroni Bismillah. Ni Mak Su menggunakan 300 gram makaroni. Dia satu paket makaroni 500 gram. Jadi Mak Su ambil separuh lebih sikit. Jadi 300 gram. Okey, kita rebus selama 6 ke 10 minit. Okey sahabat, ni Mak Su dah rebus 8 minit Jadi Mak Su nak angkat. Jangan terlalu lama sahabat. Nanti kita goreng dia lembek. Kalau lembek tak sedap. Okey sahabat, bila kita dah rebus makaroni ni, kita letak sedikit minyak. Kalau ada olive oil lagi okey lah. Mak Su letak minyak masak biasa je. Okay, kita gaul supaya dia tak melekat. Nanti bila kita goreng dia cantik. Okey sahabat, bila minyak dah panas, Mak Su masukkan setengah biji bawang bolen, 5 ulas bawang putih. Okey, kita tumis sehingga dia naik bau dulu. Bagi dia layu sikit. Lepas tu baru boleh masuk bahan seterusnya. Okey, lepas tu kita masukkan tomato cherry, cili padi dan daun kari. Bismillah. Tomato cherry tu ikut cita rasa masing-masing. Ni Mak Su guna dalam 5 biji ya. Okey, kita tumis sehingga dia keperangan. Okey, lepas tu Mak Su masukkan cili kering yang telah dikisar. Mak Su masukkan 2 sudu setengah. Kalau nak pedas boleh letak lebih ya. Okey, Mak Su masukkan 2 sudu rempah kari daging Okey, kita tumis sehingga pecah minyak. Mak Su masukkan sedikit air rebusan makaroni tadi. Mak Su tak nak lah rempah dia hangit Air rebusan makaroni tadi tu jangan buang Kita ambil sikit untuk kita guna. Okey sahabat, bila rempah kita ni dah pecah minyak dah. Okey, lepas tu kita boleh masukkan daging Mak Su menggunakan daging fresh dan Mak Su cincang kalau sahabat tak ada daging fresh, boleh letak daging kisar yang kita beli kat pasar raya tu lah. Okey sahabat, kita masak daging ni sehingga dia empuk. Okey sahabat, bila kita punya daging ni dah empuk, Mak Su masukkan bahan perasa secukup rasa dan sedikit gula. Mak Su masukkan sos tiram dan sos cili, 3 sudu. Dan Mak Su masukkan sosis. Dan kita gaul sebati. Bismillah. Wangi bau dia sahabat, bau kari. Memang sedap lah. Dan Mak Su masukkan kicap. Okey, lepas dah secukup rasa, kita boleh masukkan kita punya makaroni. Bismillah. Dan kita boleh masuklah bahan sayuran. Mak Su masukkan kapsikum kuning, kapsikum merah, tomato cherry dan daun sup. Okey, lepas tu kita boleh gaul semati. Bismillah.
Okey sahabat, tengok ni. Makaroni ni bersarut elok dengan rempah semua tu. Tengok penuh dengan daging. Lembap-lembap. Masya Allah. Ni. Alhamdulillah. Akhirnya makaroni kari daging spicy Mak Sila Star sedia untuk dihidangkan. Dan kita hiaskan dengan sedikit daun sup. Siap. Alhamdulillah, akhirnya makaroni goreng kari daging spicy Mak Sila Star dah siap. Jom kita makan sahabat. Let's go. Okay sahabat, hari ni Mak Su ada tetamu jemputan, Chef Talha. Chef Talha nak cakap apa? Okey sahabat, jom kita rasa. Okay sahabat, jom kita letak dalam pinggan. Jom kita makan. Okay, terletak kat Chef Talha punya pinggan. Banyak ke sikit ni Chef Talha? Banyak. Okay. Suapan pertama, bismillah. Bismillah. Padu. Memang padu sahabat, sedap. Okay sahabat, jom kita ambil makaroni ni. Bismillah. Padu. Mak Su nak tanya apa komen Chef Talha? Chef Talha apa rasa dia? Rasa dia tersedap, pedas sikit, rasa daging. Macam-macam rasa lah, memang sedap. Jom sama makan. Jom. Bismillah. Okey sahabat jangan lupa cuba resipi masak kongsi ni. Boleh dijadikan hidangan untuk jamuan raya sekolah anak-anak kita. Ataupun jamuan rumah terbuka ataupun potluck dekat tempat kerja. Memang sesuai lah menu ni. Menu yang sangat mudah, yang penting sedap. Ada rasa kari tu, rasa pedas-pedas, memang sedap. Dan sahabat boleh cubalah apa tu kelainan sikit. Biasa kita goreng makaroni yang style orang putih kan. Ni kita Melayu kan dia. Memang sedap sahabat. Okey sahabat, suapan terakhir. Bismillah. Alhamdulillah, Allah bagi sedap. Okey sahabat, terima kasih sudi tonton video Mak Su ni sampai habis. Yang mana nak masuk masa apa lagi untuk naik video, jangan lupa komen dekat bawah. Sahabat jangan lupa like, comment, share dan subscribe YouTube channel Mak Sila Badrul. Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih yang sudi tonton video Mak Su sampai habis. Yang mana belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng sekali, okey? Okey, jom let's go.